Imam lebih rakaat, makmum ikut. Contoh imam semayang 5 rakaat, makmum pun ikut 5 rakaat. Nampak? Ini berlaku juga di mana-mana. Imam naik 5 rakaat, makmum pun naik 5 rakaat. Apa hukumnya? Hukumnya tengok dulu. Apa sebab imam naik 5 rakaat? Imam naik 5 rakaat sebab imam sengaja nak tambah rukun jadi 5. Dia tahu dah semayang zuhur 4 saja nak buat 5. Hukumnya imam batal. Faham? Imam yang tahu dah 5 rakaat itu salah, dia buat juga batal. Faham lagi? Kerana semayang bukan ikut kita, ikut Nabi. Nabi tak kata sallu saja, tapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sallu saja mudahlah semayang. Sallu, semayanglah. Ikut tok orang hang tak apa, ikut hang tak apa, ikut suka hang tak apa. Tapi tak, kama ra'aitumuni usolli, ikut syariat. Faham? Mana semayanglah, tapi semayang bagi betul. Jadi bila imam itu salah, tak boleh ikut. Kalau imam itu betul, memang kita kena ikut. Hadisnya ju'ilal imamu liyutamma bi. Dijadikan imam supaya kita ikut. Imam rokok, kita rokok. Imam 2 rakaat, kita 2 rakaat. Imam 4, kita 4. Pada basic. Okey. Imam salam, kita salam. Iza sallamal imamu fasallimu. Bila imam telah beri salam, kamu pula yang salam. Jangan kamu salam dulu daripada imam, kerana kamu yang mengikut, imam tu yang diikut. Nampak? Tapi yang salah tak masuk dalam hadis ni. Kenapa? Yang kita disuruh ikut yang dibenarkan syariat. Syariat tidak benarkan solat zuhur 5 rakaat. Maka bila sengaja dibuat 5, tak boleh. Baik, kalau imam memang naik 5 rakaat kerana ada kesilapan berlaku pada salah satu rakaat yang menyebabkan rakaat itu tidak dikira, maka imam wajib tambah satu lagi rakaat. Makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, niat mufaraqah dan teruskan solat dan salam sendiri. Faham? Pilihan yang kedua, tunggu di dalam tahiyat untuk salam bersama imam. Itu saja. Tapi kalau makmum juga tersalah, imam ingat dia 4 baru 3 rakaat, dia naik yang ke-5 padahal dia naik yang ke-4 padahal 5, tersalah, tak batal. Makmum pun begitu juga, ingat baru 3, naik yang ke-4 ikut imam padahal dua-dua dah 5, imam dah 5, makmum 5, dua-dua tidak batal. Kerana tersalah itu dimaafkan daripada umat Nabi kata. Okey.